Kat tangan saya tuan puan ada dua jenis yang saiz dia sama tapi nilai dia jauh beza. Yang pertama yang saya pegang ni adalah duit shilling 50 halalas pun sama dengan setengah rial. Yang ni pula 1 dinar. Kita letak sebelah-sebelah, saiz dia lebih kurang tapi nilai dia sebenarnya jauh beza. 1 dinar hari ni nilai dia sekitar RM2,900. Beratnya adalah 4.25 gram. Emas berketurunan 999 keluaran Public Gold. Emas ni adalah aset yang mudah, yang mana bila kita tukarkan duit dalam bentuk emas, duit kita bukan habis tapi kita bekukan nilai sebagai pelindung kekayaan kita dalam jangka masa panjang. Kalau kita simpan duit sahaja, duit kita makin tahun makin susut. Orang bijak, dia tak simpan semua duit dalam bentuk wang kertas tapi alihkan sebahagian dalam bentuk aset emas, yang mana setiap tahun nilai emas makin meningkat. Bila tuan puan simpan emas, inilah duit sebenar. Bila kita perlukan duit, kita boleh pajak ataupun jual sahaja emas ni, Malaysia maupun luar negara. Bagi yang belum tahu lagi, tuan puan boleh mulakan simpanan emas dekat akaun Get Public Gold. Pajak serendah RM100. Tak perlu ada beribu-ribu. Fokus tambah gram emas. Perangkat emas fizikal seperti 1 dinar ni bila cukup gram. Bagi yang ingin saya bantu untuk simpan emas dengan ilmu, boleh rujuk pin video atau klik link kat bio. Nak belajar lebih banyak ilmu emas dan kewangan, boleh follow Biharap Rap.